Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Muhammad Irwan Firdaus bin Abdul Khalid. Saya akan membentangkan manual pentadbiran inventory gaya belajar VAK. V untuk visual, A untuk auditory dan K untuk kinestetik. Okey, mari kita tengok kerangka pembentangan pada malam ini adalah fokus pembentangan adalah untuk memahami tujuan, tata cara, penskoran dan penggunaan dapatan inventory gaya belajar dalam konteks pendidikan. Okey, yang pertama adalah untuk pengenalan dan asas teori, kedua model VAK, yang ketiga pentadbiran inventory, penskoran, yang keempat penskoran interpretasi dan pelaporan tindakan susulan. Okey, bahagian yang paling penting adalah bahagian pentadbiran inventory dan penskoran interpretasi. Okey, mari kita tengok sepintas lalu apa itu V, apa itu A dan apa itu K. Inventory gaya belajar VAK adalah alat saringan untuk mengenal pasti kecenderungan murid menerima, memproses dan mengingat maklumat melalui tiga modaliti utama, iaitu visual, maklumat melalui penglihatan, diperolehi melalui penglihatan, teks, carta dan gambar. Yang seterusnya auditory, maklumat yang diterima melalui pendengaran, penerangan dan dialog. Dan seterusnya kinestetik, iaitu maklumat melalui pengalaman, pergerakan dan aktiviti. Okey, penggunaan inventory VAK ni adalah digunakan sebagai asas perbincangan dalam strategi belajar dan intervensi akademik. Okey, seterusnya format, iaitu format inventory gaya belajar. Kita boleh tengok kat situ dia ada 24 soalan dan di bahagian penskoran iaitu sangat benar kita bagi 5 markah, benar 3 markah dan kurang benar 1 markah. Okey, inventory ini dijalankan untuk murid-murid tahun 4 hingga tingkatan 5, pelajar IPT dan juga orang perorangan, iaitu orang dewasa. Masa yang diperuntukkan adalah selama 15 hingga 30 minit. Bilangan item terdapat 24 item, 8 item yang berkenaan dengan visual, 8 item berkenaan auditory dan 8 item berkenaan kinestetik. Ya, kaedah pelaksanaan dia boleh dijalankan secara individu ataupun berkumpulan. Ya, ia adalah satu saringan, iaitu secara ringkas, cepat dan sesuai untuk mengetahui gaya belajar dalam konteks sekolah. Okey, mari kita tengok bahagian penskoran ni. Mari kita tengok bahagian pentadbiran inventory lah. Okey, yang pertama kita perlukan sediakan bahan. Seterusnya memberi arahan untuk menjawab inventory, dan yang keempat kita akan skor dan kita akan semak dan memberi skor, dan seterusnya yang terakhir sekali adalah membuat laporan susulan. Okey, seterusnya adalah persediaan pentadbiran, etika pentadbiran. Okey, terdapat kerahsiaan, neutraliti, kejujuran, tiada label negatif. Dan okey, ini adalah contoh arahan. Arahan jawab semua item, tidak berbincang dengan rakan, pilih satu respon bagi setiap kenyataan, gunakan masa 15 hingga 30 minit dengan tertib. Okey, berikut adalah tata cara pentadbiran. Edarkan borang, minta responden mengisi maklumat diri, terangkan cara menjawab, berikan masa 15 hingga 30 minit, pantau dan beri petunjuk sekiranya mereka kurang memahami item yang diutarakan, dan semak semua jawapan yang dijawab. Okey, yang paling penting sekarang ni adalah bahagian penskoran inventory. Okey,
calon ya perlu menyemak semula nombor soalan yang diberikan, ya, dan jawapan yang telah ditanda. Okey, seperti skor sebentar tadi yang saya nyatakan tadi. Okey, kalau berkenaan dengan benar, kita tengok semula. Okey, mari kita tengok slide yang di sini. Slide di sini dia kata, okey, kalau sangat benar berikan 5 markah, benar 3 markah dan kurang benar 1 markah. Okey, sekiranya soalan nombor soalan nombor 2 kita tengok tadi. Okey, sekiranya soalan nombor 2 tu mereka tanda pada bahagian sangat benar, kita berikan dia 5 markah. Dan sekiranya soalan nombor 3 tu benar, kita bagi dia 3 markah. Dan sekiranya soalan nombor 7 tu mereka menjawab tidak benar ataupun kurang benar, kita bagi dia 1 markah. Dan seterusnya kita akan jumlahkan untuk setiap bahagian itu, bahagian visual, auditory dan kinestetik. Okey, markah keseluruhan, markah penuh adalah 40. Okey, seterusnya mari kita tengok. Okey, sekiranya markah yang mereka perolehi 32/40, 20, sekiranya visual 32/40, auditory 24/40, kinestetik 28/40. Okey, mari kita tengok tafsiran. Ya, tafsiran 32/40 adalah tinggi, 24/40 adalah sederhana dan 28/40 adalah sederhana tinggi. Okey, yang mana ranking yang pertama, murid ini adalah, calon ini adalah orang visual. Ya, yang kedua, calon ini adalah orang kinestetik dan seterusnya auditory. Ya, maksudnya murid ini adalah gaya belajar dia yang paling utama adalah gaya belajar visual. Okey, dan seterusnya kinestetik. Bila kita tengok, kita kena tengok maksud dia gaya dominan yang jelas. Okey, cadangkan strategi khusus untuk kategori tersebut. Okey, sekiranya dua skor hampir sama, gaya gabungan, gunakan strategi multimodal, dan skor seimbang, fleksibel mengikut situasi. Ini adalah interpretasi skor dan bagaimana dan apa tindakan yang perlu dilaksanakan oleh guru. Okey, contoh rumusan, murid menunjukkan kecenderungan visual, murid digalakkan menggunakan nota berwarna, peta minda, cerita ringkas dan bahan bergambar semasa mengulang kaji. Ini kalau sekiranya murid itu skor dia tinggi bahagian visual. Okey, implikasi kepada guru, guru-guru PDP lah. Okey, rancangan bahan, bezakan kaedah, semakan kefahaman. Okey, bagaimana menggunakan bahan? Gunakan bahan yang berbentuk teks, visual, lisan dan aktiviti. Dan kaedah pengajaran, pelbagaikan pendekatan mengikut isi pelajaran. Dan semak kefahaman murid sama ada memberikan soal jawab, latihan dan refleksi. Okey, implikasi kepada kaunselor. Kaunselor boleh menggunakan pendapatan VK untuk sesi bimbingan akademik dan kemahiran belajar. Okey, membantu murid mengenal kekuatan diri, menyediakan pelan belajar individu, membimbing pengurusan masa dan teknik ulang kaji, dan menjadi asas intervensi kepada kelompok kemahiran belajar. Okey, saya rasa itu sahaja saya punya penerangan tentang pentadbiran inventory gaya belajar VAK pada kali ini, dan sekian, terima kasih.